Kali pertama jadi amil zakat. Cik, sini boleh bayar zakat fitrah? Ha. Cik, duduk cik. Terima kasih, Cik. Apa nama cik? Samsairi. Macam nama kawan saya pula lah. Lama kawan saya tu tak jumpa. Cik nak bayar fitrah untuk berapa orang? 4 orang je. 4 orang je. Berapa? Sekejap RM28. Tapi Cik nanti jangan marah je, Cik. Ha, kenapa? Sini yang saya ada, Cik. Tak ada duit kertas. Ha, tak apa, Dik. Yang pentingnya kita bayar kewajipan kita ni. Apa? Rasa kira? Tak apa. Ha, inilah dia. Tanggungjawab seorang amil. Walaupun agak mungkin mengambil masa yang lama, tapi kita kena juga jalankan tanggungjawab kita. Ha, jadi kepada yang tengok video ni, dah bayar zakat fitrah belum? Cepat bayar Ha, ini wajib. Sekarang mudah. Boleh bayar secara online. Okey, cepat bayar zakat fitrah. Yang belum bayar sebelum solat sunat Aidilfitri.